Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton Facebook KKM. Hari ini kita di Perspektif Pakar akan bawakan tajuk yang hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat, terutamanya kepada golongan remaja, iaitu tentang vape atau rokok elektronik. Vape dan remaja, ancaman baharu kesihatan awam. Mungkin ada yang menganggap vape ini sekadar trend atau alternatif yang lebih selamat daripada rokok biasa. Malah dengan pelbagai perisa menarik dan reka bentuk yang moden, ia menjadi semakin popular di golongan anak muda. Namun begitu, persoalannya ialah adakah vape ni benar-benar selamat atau sebenarnya ia membawa risiko dan bahaya yang kita sendiri tak sedar. Jadi kita akan kupas dengan lebih lanjut tentang penggunaan vape di kalangan remaja serta bahayanya yang boleh menjejaskan kesihatan mereka. Jadi dengan itu saya perkenalkan Dr. Nurhaliza Zakaria, pakar kesihatan awam yang juga ketua sektor kawalan produk merokok, alkohol dan penyalahgunaan substan bahagian kawalan penyakit KKM. Selamat datang doktor ke Perspektif Pakar. Ya, terima kasih Puan Ifa. Okey. Jadi doktor, apakah sebenarnya vape dan bagaimana ia berfungsi berbanding rokok konvensional? Okey, baik. Kalau kita tengok rokok konvensional atau rokok putih ni, dia bentuk dia daripada dulu zaman sekarang tak banyak beza. Sama je. Dan dia, cara nak guna dia kena bakar. Maksudnya dia kena dinyalakan menggunakan api lah. Jadi kita panggil combustion. Jadi kalau kita tengok beza dia dengan rokok elektronik atau vape ni, dia tidak melibatkan proses pembakaran. Jadi dia menggunakan elemen pemanasan di mana cecair rokok elektronik ini dipanaskan melalui peranti yang digunakan lah. Kalau kita tengok rokok elektronik dia ada bateri, dia ada coil pemanas juga dan dia juga mouthpiece. Jadi apabila cecair dalam rokok elektronik itu dipanaskan menggunakan device atau peranti tersebut, dia akan menghasilkan wap. Kalau rokok dibakar menghasilkan asap. Tetapi itu tidak bermakna dia hampir sama tapi ada perbezaannya dekat situ dari segi prinsip atau cara guna dia itu sendiri. Dan kalau kita tengok rokok, dia telah dibuktikan menghasilkan pelbagai jenis bahan-bahan toksik yang membahayakan kesihatan. Walau bagaimanapun peranti rokok elektronik ini atau cecair rokok yang dipanaskan ini turut menghasilkan bahan-bahan toksik yang berbahaya dan selalunya cecair ini mengandungi nikotin, propylene glycol ataupun glycerol, di mana walaupun ada yang kata bahan-bahan ini dah digunakan untuk membuat kek, membuat makanan dan sebagainya. Rasa buah-buah kan? Ya, namun bahan-bahan tersebut sebenarnya tidak disahkan selamat untuk disedut oleh paru-paru manusia. Alright, ramai remaja anggap vape ni lagi selamat daripada rokok. Betul ke doktor? Jadi tanggapan ini sebenarnya salah. Okey, kalau kita tengok seperti yang saya sebutkan sebelum ni, rokok ni memang dah terbukti. Dan in fact kalau kita tengok rokok elektronik ni pun semakin banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahan-bahan yang kandungan dalam cecair rokok elektronik itu sendiri, dan apabila dia dipanaskan akan menghasilkan pelbagai lagi bahan-bahan kimia lain yang tidak diketahui kesannya, terutamanya kesan jangka masa panjang, terutamanya pada kesihatan manusia itu sendiri. Apa yang kita tengok adalah yang kesan jangka pendek atau acute event yang boleh berlaku adalah penyakit paru-paru yang dinamakan EVALI atau Electronic or Vaping Product Use Associated Lung Injury, di mana paru-paru boleh mengalami keradangan atau iritasi, di mana akan membuatkan seseorang itu mengalami masalah pernafasan. Jadi kesan-kesan lain yang kita temui juga adalah melibatkan kesan terhadap sistem kardiovaskular atau jantung. Dan juga kalau kita tengok apabila cecair atau yang dipanaskan dalam peranti itu, dia turut menghasilkan logam-logam berat. Sebab kalau kita seperti yang saya sebutkan tadi, peranti itu dia ada heating coil. Jadi heating coil ni diperbuat daripada bahan-bahan yang boleh menyebabkan logam-logam berat itu masuk ke dalam cecair, dan apabila disedut dia boleh masuk ke dalam badan. Dan diketahui logam-logam berat ini dalam jangka masa yang panjang mungkin boleh menyebabkan penyakit yang kronik seperti kanser. Maknanya lebih cepat daripada rokok? Kemungkinan, sebab relatively produk rokok elektronik ni dia lebih baru.
Okey. dibandingkan dengan rokok konvensional. Even rokok konvensional pun dia ambil masa lama untuk kita buktikan sebenarnya ialah berbahaya, menyebabkan kanser, menyebabkan sakit jantung dan sebagainya. Itu yang saya kata kita perlukan kajian jangka masa panjang. Sebab kalau kita tengok jangka masa pendek, kita dah ada kesan dia. Jangka masa sederhana pun kita dah ada. Sebab kalau orang yang ada masalah pada contohnya asma ataupun penyakit COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, mereka yang ada penyakit ini berkemungkinan besar akan dapat serangan penyakit itu lebih kerap berbanding dengan orang yang tidak terdedah kepada vape atau rokok elektronik ini. Jadi kita dengan adanya produk ini yang dikatakan selamat kononnya memang sangat tidak tepat sama sekali. Dan in fact bila kajian tengok orang yang merokok, mereka mungkin kata saya ingin mencuba rokok elektronik mungkin untuk so-called nak berhenti merokok, tapi kajian menunjukkan ramai sebenarnya end up sebagai dual user. Dia merokok dan juga menggunakan rokok elektronik. Jadi dan saya ada jumpa juga kes di mana mereka bermula dengan rokok elektronik tetapi dia bertukar kepada rokok konvensional. Jadi sebab dia merasakan rokok elektronik yang dia guna tu tidak memberi dia kepuasan dan dia bertukar kepada rokok konvensional. Jadi prinsip yang mengatakan untuk berhenti yang lebih selamat tu sememangnya tidak tepat sama sekali. Dusta lah. Dusta. Jadi kenapa sekarang ni remaja dia cenderung nak try vape ni? Adakah sebab trend ataupun sebab mereka ingat salah isap rokok tetapi rokok elektronik tak apa? Baik, kalau kita tengok remaja atau mereka mempunyai semangat ingin tahu atau ingin mencuba. Terutama benda-benda yang dia nampak macam lebih trendy, lebih baru berbanding dengan yang tak berapa nak popular lah zaman sekarang, itu rokok konvensional. Dan kalau kita tengok satu, of course lah produk itu sendiri menarik. Ketika awal kemunculan rokok elektronik atau vape ni, kalau kita tengok pelbagai bentuk yang comel, yang menarik, yang saya rasa kalau orang dewasa, terutamanya kalau perokok, memang tak ada rasa pun nak try, nak beli. Berbentuk permainan, contohnya berbentuk teddy bear, berbentuk kereta, banyak contoh-contoh. Cute Ya, cute. Jadi pun banyak try kan remaja betul, perempuan. betul. Jadi kalau kita tengok kat situ pun kita dah rasa sebenarnya pemasaran yang digunakan adalah untuk menarik mereka yang mungkin bukan perokok pun in the first place. Mereka yang masih baru, ingin mencuba. Jadi kita rasakan itulah taktik industri yang cuba menarik mereka yang belum merokok ni, yang tidak merokok untuk cuba. Jadi susah untuk kita kekang kalau kita tak tangani isu-isu pemasaran ni. Mungkin saya akan elaborate lepas ini berkenaan dengan akta kita. Selain daripada itu, kalau kita tengok vape ni dia comel, kecil dan dia mudah disorokkan lah. Banyak kes-kes yang yang menggunakan vape tanpa pengetahuan ibu bapa. Mereka kiranya vape secara senyap-senyap lah. Tapi end up mereka mengalami masalah pernafasan, mungkin pengsan di rumah dan sebagainya. Dan apabila dibawa ke hospital dan bilik siasatan dilakukan, mereka menemui peranti-peranti vape ni dalam beg sekolah dan sebagainya. Jadi peranan ibu bapa adalah dekat situ untuk memastikan anak-anak ini tidak terjebaklah dalam tabiat penggunaan rokok elektronik ini. Kalau kita tengok selain daripada reka bentuk, vape ni dia ada pelbagai perisa. Perisa ni sedap. Yelah, dia kata macam-macam, strawberry lah, blueberry macam lah. shisha juga kan doktor? Ya, tapi shisha sebab dia menggunakan alat untuk menghisap shisha tu besar. Dia tak mobile, tak mudah dialih ke sana kemari nak dibawa bersama-sama. Tapi sama je mudarat dia kan? Sama. Sama. Sebab paru-paru kita ni berhak kepada udara yang sihat, yang bersih. Jadi kita
bila kita merokok, bila kita menggunakan vape, sebenarnya kita mendedahkan paru-paru kita kepada udara yang tidak sihat lah, udara yang tidak bersih. Macam kalau kita pergi duduk dekat belakang exhaust bus contohnya, ataupun kita pergi duduk dekat tepi pembakaran terbuka. So dia prinsip dia hampir sama. Jadi kita sayang paru-paru kita, jadi kita kena elakkan diri kita daripada terdedah. Bukan sahaja sebagai perokok kita boleh terdedah, namun sebagai orang yang duduk di tepi perokok juga boleh terdedah kepada bahaya asap atau wap produk merokok ini. Doktor, kita tahu kan rokok memang akan buat ketagihan. Tetapi vape ketagih juga. Okey, baik. Sebenarnya dalam sesuatu produk merokok ini, dia ada satu bahan kimia yang kita namakan nikotin. Okey. Jadi nikotin ni menyebabkan punca utama kita adalah disebabkan oleh nikotin ni lah. Jadi kalau kita tengok rokok, dia punya level of nikotin tu dia hampir sama throughout. Cuma nikotin ni dia, dalam vape ni dia punya kepekatan nikotin tu dia boleh berbeza-beza. Terutamanya bila sebelum kita punya akta adalah. So bila ada akta 852 kita dah tetapkan kepekatan nikotin kepada 20 mg per mil. Okey, kita punya hard limit dia lah. Jadi tapi sebelum tu dia punya hard limit adalah berbeza-beza, mungkin setinggi 100 mg. Okey, jadi kekuatan nikotin tu sebelum ini tidak dikawal sebelum ada Akta 852 lah. Jadi nikotin ini macam mana dia bertindak adalah dia akan, bila seseorang itu merokok atau menggunakan vape, nikotin ini akan masuk dan akan terus ke otak. Dia akan merangsang penghasilan dopamin. So dopamin ini selalunya terhasil apabila kita gembira, contohnya kita excited. Jadi dopamin tu akan memberi rasa seronok. So sama juga prinsip apabila seorang itu merokok, dalam tempoh beberapa saat saja dia boleh ke otak dan menghasilkan dopamin dan menyebabkan orang itu berasa gembira, seronok. Dan keseronokan ini dia akan berulang-ulang sebab dia akan merokok banyak kali. Jadi dia akan sampai satu masa bila dia tak dapat bekalan nikotin ni, so dia punya reseptor dekat otak tu dia akan tunggu mana nikotin ni. Jadi orang itu membuatkan seseorang itu akan merokok lagi. Jadi sebab itu bila kita bercakap pasal ketagihan, of course nak keluar daripada cycle tu, dopamin, excitement, semua tu, keseronokan tu, dia akan, satu dia ambil masa dan dia mencabarlah. Sebab dia punya badan tu dia dah biasa dengan bekalan nikotin yang menghasilkan dopamin tersebut. Jadi kalau kita tengok apabila seseorang itu dah secara rutin merokok atau menggunakan rokok elektronik ini, maka bekalan nikotin yang diperlukan mungkin akan meningkat. Mungkin kalau rokok mungkin dulu mula-mula dia start dengan 1 batang atau 2 batang. Tapi kalau vape mungkin satu cartridge tu boleh tahan seminggu. Tapi dia lama kelamaan keperluan dia akan meningkat. So kita akan tahulah dia punya level ketagihan itu sejauh mana dia punya teruk dia lah. Jadi dari situ biasa kalau doktor akan tengok assess, kalau kita nak memberi rawatan perkhidmatan berhenti merokok, kita kena tengok dia punya level of dependence kepada nikotin tersebut. Mungkin seronok ya kita punya kupasan kali ni. Tapi tak apa doktor, kita berhenti dahulu. Stay tune, jangan ke mana-mana. Okey doktor, apakah kesan vape terhadap paru-paru dan kesihatan? Baik.
Kalau kita rujuk balik apa yang saya sebutkan tadi, antara kesan segera yang boleh dialami oleh pengguna rokok elektronik atau vape ni adalah melibatkan keradangan atau iritasi kepada paru-paru. Jadi apabila berlakunya keradangan, seseorang itu boleh mengalami sesak nafas. As simple as that. Jadi apabila sesak nafas, selalunya mereka akan mendapatkan rawatan di hospital lah. Daripada situ kita akan buat siasatan lanjut, bertanya soalan lebih, mungkin ada sejarah penggunaan rokok elektronik dan tidak ada penyakit-penyakit lain yang boleh menyebabkan keradangan atau masalah pernafasan tersebut, maka doktor yang merawat akan membuat diagnosis kemungkinan EVALI. Electronic or vaping associated use lung injury. Namun pada ketika ini kita juga menerima pelbagai notifikasi masalah-masalah kesihatan yang lain disebabkan oleh penggunaan rokok elektronik, terutamanya yang menyebabkan masalah dari segi mungkin masalah pening, mungkin ada yang mengalami pengsan ataupun sawan. Namun apa yang kita khawatir adalah penggunaan bahan-bahan terlarang melalui rokok elektronik ini, di mana bila kita bekerjasama dengan pihak polis Diraja Malaysia, mereka juga telah membuat banyak tangkapan melibatkan kes-kes vape yang tercemar dengan dadah inilah. Jadi banyak juga kes bila kita membuat siasatan, mereka ini mendapat sampel vape yang mereka tak beli pun in the first place. Maknanya mereka mencuba, tadi beri sampel dan sebagainya, dan mereka mengalami masalah sawan, pengsan dan sebagainya. Apabila kita membuat ujian terhadap sampel-sampel produk ini, maka dia disahkan mengandungi bahan-bahan terlarang. Contohnya seperti sintetik cannabinoid, di mana bila kita lihat balik dia punya trend penggunaan ni, banyak yang mereka yang mengedar produk-produk yang tercemar ini, mereka sasarkan orang-orang muda. Ada juga yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Jadi kita sekarang ni bekerjasama rapat dengan pihak polis lah untuk menangani isu vape yang tercemar dengan dadah ini. Dan kalau kita tengok dari segi kesan ketagihan ini, apabila kita buat systematic review atau kajian-kajian yang dijalankan seluruh negara, memang ada disebutkan risiko untuk serangan jantung yang lebih tinggi bagi pengguna-pengguna rokok elektronik ataupun pengguna dual user yang saya cakap. Maksudnya dia menggunakan rokok konvensional dan juga rokok elektronik hampir setinggi 4 kali ganda berbanding dengan orang yang tidak merokok inilah. Jadi kalau kita, dan kajian menunjukkan juga dalam wap yang terhasil oleh rokok elektronik ini atau vape ni juga mengandungi toxic metal seperti lead, nikel atau kromium yang memang jauh lebih tinggi daripada rokok konvensional itu sendiri. Dan kalau kita tengok nikel dengan kromium ni diklasifikasikan sebagai grup pertama human carcinogen, maknanya ejen yang menyebabkan kanser dalam kalangan manusia. Maknanya remaja ataupun orang dewasa yang sengaja nak beli vape, dia ingat benda tu perasa buah-buahan, dia tak tahu. Maknanya dia tak tahu yang dalam tu ada pihak ketiga yang sengaja memasukkan bahan terlarang. Begitu? Ya. Jadi sebab tu kalau kita tengok pihak polis juga giat sekarang melakukan operasi ambush mana-mana lokasi yang disyaki menghasilkan dadah yang mencampurkan dadah dalam vape ini. Jadi daripada situ kita tahulah, maksudnya benda ni memang wujud di dalam negara kita, menjadi satu isu yang sangat sensitif, dah boleh menggugat keselamatan negara. Jadi kalau boleh elakkan. Jadi kita tak tahu bila kita next akan jadi mangsa
Kadang-kadang orang yang innocent, yang mungkin dia tak pernah pun menggunakan rokok elektronik atau vape ni, tapi mungkin di offer atau diberi secara percuma oleh mungkin rakan-rakan. Kadang-kadang dia bila untuk yang kes-kes yang berakhir di hospital, yang datang ke hospital untuk rawatan, dan bila kita buat siasatan lanjut, dia akan ceritalah, ni ada orang bagi, dia tak tahu pun sebenarnya daripada mana sumber-sumber bahan tersebut lah. Jadi kita kena pastikan keluarga kita, orang keliling kita, sahabat-sahabat kita terhindar daripada menjadi mangsa-mangsa penyalahgunaan dadah melalui vape ni. Jadi ini kira peranan ibu bapa, sekolah dan masyarakat lah kan, doktor? Ya, sememangnya. Sebab kalau kita tengok, especially kanak-kanak, remaja, mereka ni sangatlah satu tempoh yang kita kata sangat terdedah kepada benda-benda yang tidak bagus ni. Jadi waktu kritikal ini kita kena lindungi mereka, jaga mereka, sebab it takes a village actually to raise a child. Kalau kita tengok, mungkin sebab sebagai ibu bapa kita tidak akan sentiasa 24 jam bersama dengan anak-anak kita mungkin. Jadi kita harap kita kena dapatkan kerjasama daripada guru-guru di sekolah. Sahabat-sahabat yang membawa kepada jalan kebaikan, dan juga mungkin komuniti setempat yang jika nampak isu-isu yang berlaku di hadapan mata untuk membuat pelaporan atau membuat nasihat yang sewajarnya untuk mengelakkan mereka daripada terus terjebak. Dan kalaulah mereka ini telah terjebak, janganlah berputus asa, dapatkanlah rawatan lanjut di fasiliti kesihatan yang berhampiran dengan anda. InsyaAllah kami di Kementerian Kesihatan bersedia untuk membantu mereka keluar daripada ketagihan produk merokok ini. Okey, zaman dulu masa saya kecil-kecil doktor, saya selalu tengok kalau ada pertandingan bola sepak, dia ada iklan jenama rokok. Badminton pun sama. Siap ada lagu raya lagi daripada jenama rokok tu kan. Tapi sekarang ni saya tengok bukan di Malaysia sahaja iklan-iklan rokok ni dah tak ada. Maknanya kalau sukan di luar negara pun saya tengok tak ada. Jadi bagaimana Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ni boleh membantu melindungi generasi muda? Okey, baik. Jadi kita nak rujuk kepada apa yang Puan Eva maklumkan tadi. Kalau dulu banyak iklan berkaitan dengan rokok-rokok di media sosial, di event-event, sport dan sebagainya. Saya ingin sebutkan sedikit berkenaan dengan kita ada satu convention, nama dia WHO Convention Framework on Tobacco Control, di mana WHCTC ini merupakan satu convention melibatkan berbagai negara seluruh dunia, di mana Malaysia salah satu adalah negara anggota kepada framework convention ini. Jadi dalam framework tersebut telah digariskan apa tindakan-tindakan yang negara perlu laksanakan. Salah satunya adalah membuat larangan terhadap pengiklanan, promosi dan juga tajaan produk-produk merokok ini. Jadi di Malaysia kita bermula membuat larangan tersebut melalui peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan masa tu. Di mana dalam peraturan tersebut memang khusus untuk kawalan tembakau, kita wujudkan larangan-larangan tersebut. Jadi bermula daripada situ tidak ada lagi pengiklanan yang dipaparkanlah baik di kaca televisyen maupun di event-event yang Puan Eva sebutkan tadi. Dan daripada situ kita lihat apabila munculnya rokok elektronik, jadi kita tengok ada kekangan di situ untuk menggunakan peraturan sedia ada. Jadi kita bangunkan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, itu Akta 852, di mana akta ini telah pun berkuat kuasa pada 1 Oktober 2024. Okey, daripada situ kita punya skop kawalan kita lebih menyeluruh, melibatkan bukan sahaja rokok konvensional atau produk tembakau,
malah ia juga turut melibatkan produk seperti rokok elektronik atau vape ini. Jadi dari segi kawalan terhadap generasi muda, kita tahu pertama, kita dah ada larangan pengiklanan, larangan untuk promosi dan juga larangan untuk tajaan melibatkan semua jenis produk merokok. Dan pada masa yang sama, kita ada larangan pembelian oleh orang belum dewasa. So, orang belum dewasa ni adalah mereka yang berumur bawah 18 tahun. Okey, daripada situ kita buat larangan pembelian dan juga larangan penggunaan oleh mereka orang belum dewasa. Pada masa yang sama, penjual produk merokok ini juga dilarang untuk menjual kepada orang belum dewasa ni lah. Kita juga memperkenalkan larangan mempamerkan produk merokok di bawah atas 852 ni. Di mana produk-produk merokok yang dijual di kedai-kedai serba nikah tidak lagi boleh mempamerkan secara terbuka. Jadi dia akan letak dalam rak yang tertutup. Bila ada orang nak beli baru dia buka lah dia punya rak tersebut. Dan kalau untuk kedai-kedai khas, memang specialized store di mana produk mereka kena pastikan produk merokok itu tidak dapat dilihat dengan jelas daripada luar kedai. Ya, jadi mungkin kalau Puan Eva perasan, kalau kedai-kedai khas ni dia punya cermin atau kedai tu dia akan gelapkan atau tintedkan dan sebagainya untuk memastikan dia tidak dapat dilihat daripada luar lah. Jadi kalau kita tengok dah banyaklah, saya rasa majoriti premis-premis yang menjual produk merokok ini telah pun melaksanakan larangan pameran tersebut. Di samping itu, kita ada larangan penjualan secara dalam talian. Ya, saya tahu memang ada juga kes-kes lagi dan memang banyak kertas siasatan yang kita buka dan membuat pendakwaan untuk kes-kes yang telah dikenal pasti melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi memang dah banyak dah kerajaan cuba untuk halang daripada nak promosikan bahan-bahan tak sihat ni. Jadi, apakah mesej doktor kepada remaja-remaja di luar sana? Baik. Jadi, mesej yang pertama yang saya ingin tekankan adalah vape tidak selamat. Okey, itu adalah satu mesej yang jelas yang saya tekankan beberapa kali ketika sesi kita ni. Vape, ada orang kata vape ni boleh meriliskan stres. Jadi tapi prinsip itu tidaklah betul, tidak boleh diguna pakai. Ada pelbagai kaedah lagi untuk meriliskan stres anda. Dan jika anda telah pun mungkin terjebak, jangan susah hati. Datanglah ke fasiliti kesihatan yang berhampiran, dapatkan khidmat nasihat dan rawatan yang sesuai untuk anda keluar daripada ketagihan ini. Dan realitinya kita kena faham, saya harap remaja-remaja faham, mereka ini jangan biarkan diri dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuatkan mereka ni menjadi salah seorang pelanggan mereka. Ya, jadi mereka bila industri ni dia memerlukan kesinambungan pelapis pengguna. Ya. Jadi mereka jangan biarkan anda menjadi salah seorang mangsa yang terjebaklah, sebab of course prevention is always better than cure. Pencegahan tu lebih baik daripada mengubati. So itu sajalah, saya rasa mesej saya dah banyak dah ni. Jadi saya serahkan balik kepada Wak Eva. Jadi kupasan pada hari ini jelas bahawa isu penggunaan vape di kalangan remaja bukanlah satu perkara yang boleh dipandang ringan. Jadi kita perlukan peranan ibu bapa, masyarakat, rakan-rakan sebaya juga. Jangan takut untuk menegur dan jangan terjebakkan diri anda hanya kerana untuk berkawan dengan satu kelompok ataupun nak ikut trend. Itu satu benda yang bahaya. Jadi benda ni akan melibatkan kesihatan fizikal, perkembangan otak remaja serta ketagihan nikotin yang boleh memberi kesan jangka masa panjang. Justru anda semua perlu memahami risiko sebenar penggunaan vape dan perlu ambil langkah untuk mengelakkan amalan ini daripada menjadi satu norma dalam kalangan generasi muda. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Nurhaliza Zakaria di atas kesudian berkongsi maklumat penting serta nasihat-nasihat yang amat berguna untuk seluruh masyarakat.
Utamakan kesihatan, sayangi diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.